Jadi masa diploma dengan degree aku dah tak, Sebab dah bebas. dah bebas kan. Okay, faham. Jadi aku tak ni sangat lah, tak Dia berapa pandai sangat lah. dia macam culture shock ke? Aku boleh cakap macam tu lah, culture shock. Okay, macam ni. Aku minat muzik tau. Okay, aku main gitar and everything. Jadi masa sekolah menengah, duduk asrama, okay, tak boleh bawa gitar. faham. So bila dah sampai diploma ni, dia boleh bawa gitar and Dah everything, bebas. kau boleh jamming and everything kan. Masa tu lah. Okay. So, okay, untuk video podcast ni, aku nak orang tahu, kita orang dulu ni pernah bandmate. Pernah main band lah. Pernah main band. Memang kenal lama. Kita orang pernah show kat Ipoh lah. Ipoh lah. Itu memang kenangan. Okay, so daripada diploma mechanical engineering, chemical engineering, pergi degree chemical engineering. Betul. Apa reason kau tak tukar course tu? Masa tu aku tak ada hala tuju tau sebenarnya. So kau study just... Aku study je. Sebabnya semua hidup aku tak pernah study ikut apa yang aku nak. Okay. Kalau ikut apa yang aku nak, aku main muzik tu. Faham. Faham tak? Tapi faham. sebab faham sebab aku pun memang nak masuk into music tapi family tak bagi. Betul lah. Itu salah satu lah kan. Nak kerja apa? Betul. Takkan nak jadi cikgu muzik. Betul dah. Kita bukan nak cakap cikgu muzik ni tak berkualiti. Betul. Itu profession lah. Betul. Okay, daripada chemical engineering. Degree. Grad. Lepas tu first kerja kau. Okay. First kerja yang aku buat nak kerja yang betul-betul ke ataupun any kerja? Boleh je. Any kerja, okay.